tikus lari tak tengok belakang. Petua rumah ni buat tikus tak berani datang lagi. Salam sejahtera, Uncle Andrew datang lagi dengan tips yang menarik untuk jaga rumah anda daripada tetamu tak diundang. Hari ini kita cerita pasal siapa? Tikus. Bukan tikus mak-mak ya, tapi tikus yang suka berpesta dekat dapur, store dan siling rumah kita. Masalah tikus di rumah, Uncle Andrew tahu ramai yang tension bila rumah ada tikus. Bunyi dia lari atas siling waktu tengah malam tu boleh buat jantung berdenyut macam lari 100 meter. Lepas tu, najis sana sini, gigit wire, rosak barang, buat lubang, kadang-kadang masuk dapur, curi makanan pula. Tapi, jangan risau, hari ini Uncle nak kongsi cara-cara halau tikus tanpa perlu bunuh. Kenapa tikus suka singgah rumah kita? Pertama sekali, tikus ni datang sebab rumah kita mesra tikus. Ada makanan terbuka, sampah tak dibuang dan lubang-lubang kecil tempat dia boleh masuk. Tikus ini memang licik. Dia suka tempat gelap, ada makanan dan jarang kita bersihkan. Kalau dapur bersepah sikit, memang dia suka sangat. Tapi kalau asyik letak racun, bukan tikus je yang bahaya. Anak kecil, kucing pun boleh jadi mangsa. Petua halau tikus secara semula jadi. 1. Daun pandan atau daun pudina. Percaya tak, tikus sebenarnya tak suka bau kuat. Ambil daun pandan atau pudina, letak kat tempat yang biasa tikus lalu. Sebagai contoh, bawah kabinet, tempat tong sampah dan belakang peti ais. Bau ini buat tikus rasa macam duduk dalam spa yang dia benci. 2. Guna minyak peppermint. Kalau tak ada daun pudina, minyak pati peppermint pun boleh. Titikkan pada pebola kapas, letak dekat laluan tikus. Tikus terus lari, tak sanggup nak hidu. 3. Letak serai wangi atau cuka. Bau serai wangi pun boleh buat tikus lari. Campur air serai wangi atau cuka dalam botol. Spray, sembur dekat kawasan tikus selalu pergi atau lalu. Kawalan dan pencegahan jangka panjang. Tapi Uncle nak ingatkan satu benda paling penting. Kalau kita tak nak tetamu tak diundang ini datang balik, kita kena tutup pintu jemputan dia. Apa maksud pintu jemputan itu? Maksudnya jalan-jalan masuk yang kita tak sedar kita buka untuk tikus. 1. Contohnya, lubang-lubang kecil kat dinding, celah pintu, bawah sinki, semua tu kena tutup. Guna simen atau dawai besi. 2. Lepas tu, jangan tinggalkan makanan terbuka. Bau makanan ni macam jemputan VIP untuk tikus datang berpesta. 3. Sisa makanan, jangan biar bersepah. Bersih cepat-cepat dan pastikan tong sampah tu bertutup rapat. Kalau kita jaga semua ini, barulah rumah kita bukan hotel 5 bintang untuk tikus. Mitos atau fakta. Ada yang kata letak ular mainan boleh halau tikus. Ini memang mitos lah. Tikus zaman sekarang dah bijak. Dia nampak ular plastik tu, dia mungkin fikir, mainan baru ke ni? Kalau tikus tu dah biasa dengan rumah kita, dia langsung tak takut, siap melintas depan ular tu sambil buat-buat tak nampak. Jadi, jangan buang masa dengan triks yang viral tapi tak menjadi. Gunakanlah cara yang terbukti, berkesan dan selamat. Baru tikus betul-betul angkat kaki. Jadi, kalau rumah anda tengah berpesta dengan tetamu tak diundang macam tikus tu, jangan terus ambil jalan singkat dengan racun. Kadang-kadang racun itu bahayakan anak-anak, haiwan peliharaan dan kita sendiri pun tak sedar bahayanya. Cuba dulu cara yang Uncle Andrew share ni. Semula jadi, mudah dan lebih selamat. Kita bukan nak bunuh, kita nak halau dengan bijak dan penuh kasih sayang untuk rumah kita. Kalau anda rasa info ini berguna, sila tekan like, subscribe dan jangan lupa share video ini kat grup family, jiran-jiran atau kawan-kawan. Mana tahu mereka pun tengah ada konsert tikus dekat dapur tu. Dan kalau ada petua lain yang anda pernah guna, tulis kat ruang komen. Uncle Andrew suka baca dan kita sama-sama belajar. Jumpa dalam video seterusnya. Jaga rumah dan jaga kesihatan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.